ialah wa qada'uddain iza wajaba. Nah, kita kena cepat ke bayar ke hutang apabila sudah sampai masa kita, sudah sampai masa kita janji. Dah, kita kena cepat lek bayar hutang kita. Lepas tu kita kena ingat ratik for kita apabila kita ada hutang gapo dengan orang dah. Kita kena pisah lah. Nah, pisah cepat sikit sebelah dia bayar. Nak moleknya, kalau lah kita janji kata bayar 4.15, 4.13 tu boleh kita buat gidah. Nak molek dia tu balas tu. Sungguh kata janji tu 4.15. Nah, janji nak bayar tu 4.15. Nak moleknya kita pergi bayar 4.13 lah. Lepas tu hok comel sekali dah. Maksudnya kita boleh bayar hutang dah. Yang kita buat lama, yang kita buat demo pun kena guna duit. Nah, orang kita bertai pun dia kena guna duit dia weh. Muka hak dia okey. Nah, kita ni kita kena ada rasa hati, ambil rasa eboh kita. Lah bagaimana kalau dia memik duit kita tak bayar, kita nak berasa geno. Nah, demo pun semasa tu. Demo pun serupa kita baik tu lah. Mari kita ambil duit demo, lepas tu ambil bertai duit demo tak bayar. Serupa tu. Dan dia kita demo ambil duit kita tak bayar, kita nak berasa geno. Nah, masa tak sedap duduk, rasa serabut. Demo pun semacam tu lah. Lepas tu dia kita bertai duit demo, lek kita ni kena cepat sikit. Jadi buat tak karik. Nah, jadi buat kata tak apa Nah, habis tu ada kalangan ulama yang kata orang lekat hutan ni, nah, apa ni Nabi apa? Nah, sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang lekat hutan ni diibarat mari supaya ngeduk dua gok. Gok yang pertama kebebasan dunia tu tak ada. Orang lekat hutan kebebasan dunia ni tak ada. Nak pergi kau tu pun serabut, nak pergi kau ni pun serabut, tidur pun tak jera. Duk dalam keadaan nusuk, susah mah kita panggil. Yang kedua, orang lekat hutan ni, apabila dia mati, nah, duk di dalam kubur, bukan duk dalam kubur saja Nabi kata. Bahkan masa dia duk dalam kubur, Allah Ta'ala cedek penjara pula. Nah, orang lekat hutan ni, masa duduk dalam kubur ni, Allah Ta'ala cedek penjara, ada gok pula dalam kubur. Nah, dalam kubur ni pun sepik sangat dah, gelap, gelemak tak lagi dah. Allah Ta'ala cedek pula satu penjara, satu gok pula kepada orang yang mati di dalam keadaan dia saat ni tu lekat hutan. Betul kena beringat. Nah, jangan buat mudah, jangan buat tak karik, jangan buat tak apa dah, kita kena beringat molek nah.